Sebab tu kata kena ada ilmu ni, psikologi. Kita cerita lebih akan cepat. Ada belum kahwin lagi. Belum cukup umur lagi. Dia rasa tinggi, sangat tinggi. Nanti terbang dia. Tengok kaki masih sejak bumi ke tak? Tak terapung ya. Kau dah terapung ke? Okey. Jadi cerita dia sekarang ialah sebab tu kata kena ada ilmu ni, psikologi. Sebab tu saya kalau sekolah, saya suka untuk buat parenting dulu daripada motivasi. Parenting dulu. Parenting tu sebelum motivasi. Kalau ada motivasi, budak-budak ni dia bukan apa, memang gitu lah. Dia waktu, sebab budaya pula masalah motivasi ni. Dia memang waktu kita buat tu, dia faham, dia ni, dia nak buat, dia ada semangat. Tapi masalah dia tu, budayanya tak ubah. Budaya tak ubah sebab itu saya bawa pada parenting tu. Yang kedua ialah LDP. Guru perlu tahu sistem. Guru pun tak tahu psikologi, main marah aja selalu. Kan? Guru saya faham cikgu stres, kita faham cikgu ni. Cuma untuk benda tu dia kena ada teknik yang betul. Kadang-kadang kita makin stres kalau teknik salah. Sebab semua guru tu bukan guru kaunseling. Guru kaunseling dia bukan guru yang ambil psikologi. Tapi memang betul lah sebenarnya. Ada dalam sebenarnya dia memang kalau psikologi macam saya belajar psikologi satu paper je untuk satu semester. Untuk 3 tahun tu dah 24 tahun. Ya, lama perkara. Tapi sebenarnya dia kena tak dapat tidak. Betul, tak tahulah KPM ke PPD ke, dia kena memang kena ada satu bentuk bengkel ataupun khas untuk guru belajar tentang psikologi manusia. Cara nak layan manusia. Cara nak bercakap dengan manusia. Itu sebenarnya